Ramai orang cakap disiplin ni tak menjadi ya. Sebenarnya yang tak menjadi bukan disiplin. Yang tak menjadi itu kita yang gagal. Kita yang selalu cari jalan mudah. Kita yang kalah dan yang rasa malah. Betul tak? Kita yang tangguh kerja sampai besok. Hakikatnya disiplin tak pernah tipu. Dia tak pernah tipu sesiapa pun. Kalau kau konsisten bersenam, insya-Allah badan berubah. Kalau kau konsisten menyimpan emas, insya-Allah kewangan berubah. Kalau kau konsisten belajar, mesti ilmu bertambah. Disiplin sentiasa memberi hasil. Cuma masalah dia, ramai nak hasil besar tapi tak sanggup bayar harga disiplin. Ingat, disiplin bukan hukuman. Disiplin ialah jambatan antara impian dan kejayaan.